Assalamualaikum guys. So nak melabur saham ni kena ada ilmu kan. Even kalau nak melabur saham IPO lah kan, bukan cuma saham IPO kita boleh balon kan. Kenapa? Sebab kalau sebagai contoh kalau kita lihat saham-saham bawah 20 sen kan, kalau harga saham dia ditawarkan pada harga bawah 20 sen, selalunya kalau ikut kajian saham tu tak perform lah kan. Baru ni saham macam Ines kan, Rest and Go, dia tak perform lah. Kenapa? Sebab daripada pandangan pelabur-pelabur awam dan pelabur institusi kan, saham-saham tu macam saham cak ayam lah, penny stock, small stock kan. Walaupun dia bagus tapi pandangan mereka begitu. So kebanyakan saham bawah 20 sen dia tak berapa fair, dia tak terbang lah pada hari penyenarannya. Walaupun begitu FA dia bagus, tinggal kita nak kena simpan pula kan. Tak dapat lah nak flip saham IPO tersebut. Tapi kalau saham tu sekarang ni dalam tema dia tu atas tu, saham tu saham teknologi stock kan, saham yang base kat Penang kan, main market kan, dia ada probability besar dia boleh terbang lah. Kalau nak flip insyaAllah boleh, tak ada masalah. Tapi tengok juga kalau saham tu dah melebihi fair value, bolehlah flip. Tapi kalau dia bawah fair value, mungkin kita boleh opt untuk simpan lah kan. So kalau dilihat saham 100 global ni kan, akan disenaraikan besok dalam main market kan. Harga tawaran dia adalah 80 sen. Tapi kat situ anda boleh lihat lah, kenanya bagi fair value RM2 untuk saham teknologi stock, teknologi ni kan. Melaka Securities pun bagi RM2 kan, RSB bagi 155, TA yang konservatif tu bagi 1.36, lepas tu TradeView Research bagi 1.47, Berjaya bagi 1.78, Public Investment bagi 1.72. So rata-rata dalam RM1.6, RM1.7 punya average lah kan, insyaAllah. Tapi kalau kita tengok Skychip dulu, jauh terbang dia, buka RM3.5 kan. Cuma bezanya Skychip dia tak ada dekat dia tak ada dekat MITI lah. Tapi 100 global ni ada dekat MITI. So all the best guys. And FYI buat video ni hanya untuk tujuan pendidikan kan, dengan harapan anda dapat saham yang bagus dan anda boleh buat duit dari pelaburan saham IPO tersebut. Alright, itu saja buat kali ini. Nak belajar saham, cari FI, follow FI. Alright, Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.